Assalamualaikum. Hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar cara membundarkan nombor kepada puluh terdekat menggunakan kaedah My Bundula. Ini adalah pembaris My Bundula. Jadi teacher akan ajar bagaimana kita nak guna pembaris My Bundula ini untuk membundarkan nombor. Langkah pertama, kita perlu tulis dulu nombor yang kita ingin bundarkan, iaitu 574. Okey. Dalam kaedah My Bundula, yang pertama perlu gariskan nilai tempat yang ingin dibundarkan, iaitu puluh. Jadi kita perlu cari mana satu puluh. Ingat, jari kanan kita belakang ini adalah se, ini adalah pu, ini adalah ra. Jadi kita perlu gariskan pu, iaitu 7. 7 ini adalah puluh. Kemudian langkah kedua, kita perlu bulatkan BFF kepada pu ini. BFF dia adalah se. Jadi kita perlu bulatkan 74. Okey, 74 ini kita akan perlu tentukan ia adalah dekat dengan nombor berapa. Jadi kita guna pembaris My Bundula ini. Isikan, sebab kita garis 7, jadi kita perlu isikan 7 di hadapan ini. Jadi 70. Kemudian selepas 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi kita perlu tulis di atas BFF ini, 74 ini dekat dengan 70 ataupun 80. Macam mana kita nak tentukan? Kita tengok di pembaris My Bundula, 74, ini adalah 74, berada pada anak panah warna biru. Perlu ke belakang ataupun ke kiri. Kalau yang berada di anak panah yang berwarna merah, dia perlu ke hadapan ataupun ke kanan. Jadi kita akan ambil nilai 74 ini dekat dengan 70 sebab ia perlu ke belakang ataupun ke kiri dia. Bulatkan 70. Jadi jawapan yang perlu ditulis, kita tulis semula ratusnya adalah 5, tak berubah. Nilai yang di dalam bulatan ini, 74, perlu digantikan nilai yang baharu yang kita bulatkan ni, iaitu 70. Jadi jawapannya 574 bila dibundarkan kepada puluh terdekat dekat dengan 570. Jom kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua sama juga. Langkah pertama, kita tulis dulu nombor kita tu 495. Kemudian kita tengok kaedah My Bundula, gariskan nilai tempat puluh. Tentukan yang mana satu puluh. Okey, yang belakang se-pu-ra. Jadi puluh kita adalah 9. Kita gariskan 9. Kemudian kita perlu bulatkan BFF. BFF bagi puluh adalah se. Jadi kita bulatkan 95. Menggunakan My Bundula, kita perlu isi dulu sebab kita garis 9. Jadi kita perlu isi 9 di sini. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Jadi kita perlu tulis di atas BFF ini, 95 ini dekat dengan 90 ke dekat dengan 100. Okey, tengok pada pembaris My Bundula kita. 95 berada pada anak panah berwarna merah. Jadi dia perlu bergerak ke hadapan ataupun ke kanan. Jadi kita perlu ambil nilai di depan dia. Nilai di depan dia adalah 100. Jadi kita bulatkan 100. Okey, jadi kita perlu tulis jawapannya. Macam mana kita nak tulis 100? 100 kita tak boleh terus tulis 100. Jadi kita perlu letak dulu 100 ikut nilai tempat dia macam ni. Jadi 1 dengan 4 ni perlu ditambah. Jadi 1 tambah 4, 5. Yang belakang ni kita salin balik. 0. Jadi 495 bila dibundarkan kepada puluh terdekat, jawapannya adalah 500. Okey anak-anak, terima kasih. Bye.